Hadis kelebihan berpuasa dan beribadat di bulan Rajab secara khusus. Tidak ada satu pun yang sahih. Ia hanya berkisar di sekitar dhaif dan maudhu' sahaja. Contohnya, man shama thalathata ayyam min Rajab kutiba lahu siyamu syahrin, wa man shama sab'ata ayyam min Rajab aghlaqallahu anhu sab'ata abwabin minan nar. ومن صام 8 أيام من رجب فتح الله له 8 أبواب من الجنة ومن صام نصف رجب كتب الله له رضوانه ومن كتب الله له رضوانه لم يعذبه ومن صام رجبا كله حاسبه الله حسابا يسيرا. Bermaksud, sesiapa berpuasa 3 hari di bulan Rajab, nescaya dituliskan baginya puasa sebulan. Maksudnya, pahala puasa sebulan. Siapa berpuasa 7 hari di bulan Rajab, Allah akan menutup 7 pintu neraka kepadanya. Sesiapa berpuasa 8 hari di bulan Rajab, Allah akan membuka 8 pintu syurga kepadanya. Sesiapa berpuasa separuh bulan Rajab, Allah akan menuliskan keredaannya untuknya. Dan sesiapa yang Allah menuliskan keredaannya untuknya, nescaya dia tidak akan menyiksanya. Sesiapa berpuasa sepanjang bulan Rajab pula, Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah. Itu contoh hadis kelebihan puasa sekian-sekian hari di bulan Rajab. Hadis puasa 3 hari, puasa 4 hari, puasa berapa hari itu, puasa sepanjang bulan Rajab. Disebutkan di dalam Al-Manhalul Azbil Mawrud, jilid 10. Ini syarah Abu Dawud. Ia berpunca daripada riwayat Al-Baihaqi. Terusnya, setelah mengemukakan hadis dengan meriwayatkannya daripada Aban bin Abi Ayyash, daripada Anas secara marfu'. Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-La'ali'ul Masnu'ah berkata, ia tidak sahih. Aban perawi matruk, yang tidak diterima ulama periwayatannya. Amar bin Azhar pula mereka hadis. Kemudian beliau berkata, Abu Syekh mengemukakan hadis itu daripada Ibnu Ulwan, daripada Aban. Ibnu Ulwan juga mereka hadis. Jadi Jalaluddin Suyuti siapa? Syafi'i. Di Jalaluddin Suyuti disebut. Berapa ramai perawi-perawi yang maudhu' di sini. Hafiz Ibn Hajar di dalam kitabnya Tabyinul Ajab berkata, Yahya bin Ma'in dan lain-lain mengatakan Amar bin Azhar adalah pendusta. Kalau ada seorang yang dalam sanad tu pendusta, dia jadi maudhu' dah tu. Gitu ya. Mudah kan? Ada seorang saja. Sedangkan ini berapa ramai yang disebutkan di sini perawi-perawinya. Dan puasa beberapa hari. Sesiapa yang puasa 3 hari bulan Rajab gini-gini, puasa 7 hari gini-gini, puasa 8 hari dan seterusnya, sehingga sepanjang bulan itu. Sebab itu orang kita, dia puasa sepanjang bulan. Tak pelik lah. Tapi dia tak tahu benda ni mari di mana. Apa komen ulama terhadap hadis itu. Jadi itulah sebab kita tidak pelik lah kalau masyarakat kita ni mengamalkan 3 bulan berturut-turut puasa. Bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Lepas tu tak apa lagi. Aku tak raya lagi hari ni. Aku tak raya lagi hari ni. Tak habis lagi puasa 6. Lepas puasa 6 tu baru dia raya. Ada gitu. Kalau macam tu. Inilah yang umum. Masih umum lagi dalam masyarakat kita. Duduk faham gitu. Duduk amal gitu. Kesianlah kalau boleh kita pakat-pakat. Nasihatlah. Qala fil la'ali. La'ali tu Suyuti tadilah. Suyuti sebut dalam la'ali. Selepas dia kemukakan riwayat ini, selepas dia meriwayatkannya daripada Aban, daripada Anas secara marfu', la yasih. Aban matruk. Amar bin Azhar yada'ul hadis. Mereka hadis. Itu komen siapa? Syaukani. Ini dalam Tabyinul Ajab. Dia kata kita meriwayatkannya, mana Hafiz Ibn Hajar dia ada sanad juga ni. Tentang kelebihan Rajab, karangan Abil Qasim As-Sabarqandi dalam juzuk ketiga ni disebut ni, daripada Aban bin Abi Ayyash dan Amar bin Al-Azhar kadzabahu Yahya bin Ma'in wa ghairuhu. Yahya bin Ma'in dan lain-lain mengatakan dia dusta. Ini dalam Tabyinul Ajab. Ya, Hafiz Ibn Hajar kata
matan la aslalahu yang tidak ada asasnya, bahkan direka oleh Abul Barakat Hibatul. Inilah sanadnya. Maknanya ulama-ulama ni dalam nak mengemuka, nak mengkritik hadis-hadis maudhu' ni pun mereka cari sanad. Jadi satu kerja yang tak ada faedah ni sebenarnya kalau dah kira kan. Tapi tak ada faedah pun ada juga dapat pahala. Kalau nak kira untuk guna lah, memang tak boleh guna. Tapi kita terpaksa lah. Kena buat kerja ni. Kita tahu perawi-perawi ni. Sebelum lagi daripada Jalaluddin As-Suyuti, ni Al-Mawdu'at. Dia kemukakan dengan sanad juga. Jalaluddin As-Suyuti tadi pun itu daripada sini juga. Ini puncanya. Cuma dia sebut secara ringkas. Di dalamnya ada Ammar bin Al-Azhar, kadzab, pendusta besar. Dia meriwayatkan daripada Aban, daripada Anas. Secara ringkas lah. Ulama letakkan hadis ni di dalam kitab-kitab hadis maudhu'.